Hari ini saya nak kongsi pengalaman menunaikan ibadah korban di kampung saya di Kampung Seri Gambut, Shah Alam. Binatang bakal dikorbankan diletak di satu tempat dengan label kandang lembu. Alhamdulillah tempat agak redup dan lembu semuanya tenang. Dikabarkan ada 13 lembu dan 2 kambing semuanya. Dan antara peserta korban tahun ni ialah saya lah dan beberapa ahli keluarga yang lain. Para peserta diberi tag dan akan dipanggil mengikut nombor lembu untuk duduk dalam kemah dan menyaksikan lembu korban masing-masing. Lembu kami lembu nombor 4. Bila giliran kami diberi niat korban lah untuk dibaca dan ustaz yang akan sembelih tu datang dengar dan terima akad kami. Lepas tu lembu kita pun diatur untuk disembelih. Kita boleh tengok sini sementara diorang uruskan lembu saya, lembu nombor 4. Diorang halang pandangan lembu-lembu di kandang lembu. Tak mahu bagi lembu-lembu lain nampak lah kan. Di masjid ni mereka guna mesin sembelihan untuk tumbangkan lembu tu. Waktu ni aku agak sebab lah, tak tahu nak gambarkan perasaan. Macam kesian lah kan tengok dia. Macam alahai, kesian dia nak kena korban. Tapi aku bersyukur lah sebab lembu aku tenang je. Mungkin dia dah pasrah lah dengan takdir dia. Cuma aku doa-doa dalam hati, semoga senang perjalanan kau lembu ya. InsyaAllah korban ni dibuat dengan rezeki halal dan daging kau akan diagihkan pada yang kurang mampu. Dan harapnya menggembirakanlah semua yang dapat. Menitis jugalah kan air mata. Tu tengok tu ustaz tu pun dah ready sambil sorok pisau kat belakang tu. Sebenarnya beberapa hari sebelum hari raya korban ni, pihak masjid ada buat taklimat lah, berapa diorang kutip, berapa harga lembu dan kambing diorang dapat. Lepas tu ada briefing pasal tentatif acara korban dan prosedur mereka. Kemudian siapa nak bagi kutipan dan minta halal lah lebih kurang. Ada juga simulasi korban dan asah pisau untuk muslimin muslimat terlibat. Okey, kembali pada sekarang, ada takbir dan sembelihan pun dibuat. Kita akan teruskan dengan sembelihan yang ke-6 lembu nombor 4. Waktu ni macam aku cakap lah kan, memang mengalir air mata. Pengalaman yang menginsafkan. Sepanjang tu aku macam doa-doa, ya Allah janganlah bagi dia sakit sangat kan, ya Allah. Ingat balik pun cakap ni pun macam nak mengalir balik air mata kan. Tapi itulah, semoga dimudahkan urusan semua. Semoga dia tenang je kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan dibiar sekejap untuk biar darah mengalir sebelum dibawa ke tempat lain untuk dilapah. Kemudian tempat dan darah dibersihkan. Lembu kemudian dilapah ikut department, ikut workstation masing-masing. Dari bahagian kulit, daging, tulang, organ, ada stesen potong, ada stesen timbang dan bungkuslah sebelum diagihkan. Memang ramai sangat AJK dan sukarelawan terlibat. Terharu tengok kan. Alhamdulillah. Sepanjang majlis juga disediakan pelbagai jenis minuman untuk peserta dan warga kampung yang turut memeriahkan. Ada juga makanan ringan dan kuih muih sumbangan muslimin dan muslimat yang hadir. Masing-masing sambil-sambil tengok korban sambil rehat di sekitar ruang masjid. Sebelum tu pihak masjid dah sediakan lubang siap-siap untuk kemas sebahagian korban yang tak diagihkan dan mungkin sisa-sisa lah dalam juga lubang tu. Dalam tengah hari kami dah dipanggil untuk ambil bahagian masing-masing. Disebabkan satu lembu tu memang keluarga kami, senanglah kami agihkan dan uruskan. Beginilah serba ringkas kenangan ibadah korban di kampung saya. Terima kasih banyak-banyak buat pihak masjid dan semua yang terlibat. Semoga semua doa dan amalan kita diterima. Amin.